إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. بسم الله ما شاء الله توكلت على الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pagi yang penuh barakah ni kita dapat sama-sama menyambung kuliah maghrib pula. Biasa kuliah maghrib. Okay, kuliah kita inilah jalanku. Cuma kali ni subuh lah. Okay. Di mana kita ni membincangkan tentang esensi ataupun inti penting bagi ilmu aqidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kita telah sampai kepada soalan yang kelima dalam kitab ni, iaitu berkenaan dengan di manakah terletaknya nilai sebenar keimanan seseorang. Jadi di dalam pembahasan ilmu akidah ni, dia ada satu pembahasan yang namanya perbahasan kedudukan iman seseorang. Okay, kedudukan iman seseorang. Iman di sini sama sahaja dengan makna Islam dalam kes ni. Iaitu bila dimaksudkan tentang bagaimana kita nak tahu keimanan seseorang, sama sahaja maksudnya bagaimana kita nak tahu keislaman seseorang itu. Jadi perbincangan ini bermula daripada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Okey, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Di mana dalam sebuah riwayat oleh Al-Baihaqi rahimahullah dan juga Imam Syafi'i menyebutkan riwayat ini dalam kitab Al-Um, bahawasanya ada seorang sahabat ni, dia nak bebaskan seorang hamba. Dia nak bebaskan seorang hamba untuk bayar kafarah. Dan di dalam Islam nak membebaskan seorang hamba untuk bayar kafarah, hamba itu disyaratkan hamba yang mukmin, yang beriman, yang Islam. Okey. Raqabatin mu'minah yang disebut dalam Quran tu. Kalau nak merdekakan hamba untuk bayar kafarah, kena merdekakan hamba yang beriman. Cuma hamba tersebut disebutkan dalam sebuah riwayat, dia tak pandai cakap Arab. Ajami. Dia tak boleh bercakap Arab. Okey. Jadi sahabat ni dia nak test keislaman tu ataupun nak tahu keislaman hamba dia tu ada isu. Maka dibawalah hamba tersebut bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa Rasulullah buat? Dalam sebuah riwayat ni yang paling sahih berkenaan dengan lafaz ni, Rasulullah tanya dia, "Atashhadina an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah?" Adakah kamu menyaksikan bahawa bahawa Allah itu Tuhanmu dan aku ni Rasulnya? Kemudian dia qala, "Na'am." Dia berkata ya. Lalu kata Rasulullah SAW, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah dia kerana dia hamba yang beriman. Maksudnya Islam. Perbahasan ni ada sejak zaman Nabi SAW. Namun macam biasa, macam kita pernah sebutkan sebelum-sebelum ni, perbahasan akidah ni dia berevolusi. Sejak zaman berzaman, dia semakin berkembang disebabkan manusia ni sikapnya suka bertanya. Disebabkan bila ramai masyarakat mula masuk Islam daripada tamadun yang berbeza, maka soalan-soalan berkenaan dengan agama ni makin banyak. Atau kita di Malaysia pun lebih kurang je. Beza kan, kalau di antara soalan-soalan akidah yang biasanya ditanyakan oleh masyarakat yang tidak keluar negara, hanya duduk di sekitar kampung dia ataupun negeri dia,
Berbanding dengan misalnya ada orang yang balik daripada overseas, balik daripada mengaji di barat, bila dia balik soalan-soalan dia lain, jarang ditanyakan. Sebab apa? Sebab memang Allah Ta'ala jadikan manusia ni berbeza-beza pemikiran dia. Kita jangan expect semua orang ni cara fikir dia sama. Ada orang cara fikir dia lain, maka soalan-soalan ni pun lain. Jadi banyak masalah akidah yang dalam Islam ni, asalnya soalan tu tak datang daripada orang Islam ni, tapi datang daripada orang yang mana asalnya agama lain dia masuk Islam. Misalnya macam kita buat contoh sebelum ni, Imam Syarastani menyebutkan fitnah tentang Qadariyah, iaitu tentang penolakan takdir ni, tak percaya tentang takdir telah ditetapkan ni, datang daripada seorang paderi Kristian yang masuk Islam. Kemudian dia ajak pengasas Qadariyah iaitu Ma'bad Al-Juhani. Lalu paderi yang masuk Islam tu dia murtad balik. Jadi itu antara sesuatu masalah-masalah akidah ni lah. Okay. Dan berkenaan dengan masalah iman ni, dia ada beberapa kelompok penting dalam masalah. Kelompok pertama nama dia kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Ni kita lah yang kita kena ikut Okay. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah berpandangan bahawa keimanan dan keislaman seseorang itu pada hakikatnya di sisi Allah, kedudukannya di dalam hati. Apa yang kita percaya disebutkan sebagai tasdiqu bil qalb. Kepercayaan kita dalam hati bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan kita, Rasulullah dan apa yang dikhabarkannya itu benar berlaku. Dan benda ni asalnya di dalam hati. Okay? Namun siapa dia yang boleh tengok hati orang selain daripada Rasulullah di dunia ni kan? Maka syarak bagi dua piawaian untuk tahu dia ni Islam ataupun tidak. Dua piawaian untuk kita tahu dia Islam ataupun tidak. Yang pertamanya ialah ucapan dia, iqrar dia. Macam tadi kan, Rasulullah tanya dia kan, kamu atashhadina, kamu saksi tak bahawa Allah tu Tuhanmu dan aku ni Rasul dia. Jadi piawaian yang pertama ialah iqrar, ucap dengan lidah. Dan bagi orang yang mana hati dia beriman, dan kalau dia tak ada apa-apa paksaan lah misalnya kan, disuruh untuk mengucap, wajib tak hukum dia mengucap? Wajib. Seandainya dia dalam kes untuk penguasa ataupun pemerintah nak tahu status keislamannya. Okey, penting ke seorang pemerintah nak tahu status keislaman seorang rakyat? Penting. Antaranya ialah nak melibatkan hukum hakam. Kalau di peringkat kerajaan, antara hukum hakam yang melibatkan orang Islam dan orang bukan Islam ialah zakat dan juga jizyah, iaitu cukai. Di mana orang yang Islam, kerajaan hanya akan kutip zakat dekat dia. Manakala orang yang bukan Islam, kerajaan akan kutip cukai ataupun jizyah. Ini waktu zaman tradisi khalifah dululah. Kalau kira kita sekarang ni di Malaysia ni dua-dua kutip kan, zakat pun kutip, cukai pun kutip. Okey. Itu kelompok yang pertama Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian perbuatan pun ada kesan daripada sudut untuk membuktikan dia Islam ataupun tidak. Jadi disebabkan itu, fuqaha empat mazhab, antaranya mazhab Syafi'i menyebutkan dia ada beberapa perbuatan yang mana kalau seorang mukmin tu buat, kita hukum kufur. Antaranya ialah perbuatan memijak mushaf. Perbuatan memijak mushaf, pijak Al-Quran. Baik, soalan, macam mana keimanan seseorang ni pada asalnya kita kata duduk dalam hati. Tapi bila seorang tu pijak Al-Quran misalnya, kemudian dia kata, tapi dalam hati saya ni saya percaya Allah tu benar, Rasulullah tu pesuruhnya yang benar. Kenapa? Iman dia ada dalam hati, tapi bila dia pijak Al-Quran, kita hukum dia kafir. Maka fuqaha memberi jawapan, kerana orang yang mana hati dia betul ada iman, sanggup tak dia nak pijak mushaf?
Tak, dia tak diterima akal. Orang yang hati dia ada iman, dia sanggup pijak Al-Quran. Macam seorang tu dia kata dia sayang mak dia, tapi kaki tu tengah duk sepak mak dia. Boleh percaya lah. Mana boleh percaya? Mana boleh benda yang dalam hati kata sayang, tapi kaki tu pergi sepak dia punya ibu tanpa ada apa-apa paksaan ataupun tekanan. Begitu juga perbuatan sujud pada berhala. Duduk depan berhala ni, patung spesifik ni, kuil ke tokong ke, sujud. Tak ada keperluan apa ni, sujud. Tapi dia kata, tapi saya percaya kat Allah hati saya. Diambil tak ucapan dia? Tak diambil. Sebab orang yang beriman, takkan dalam hati dia mampu untuk membuat perbuatan sujud depan berhala. Jadi sebab tu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun perwaian di sisi Allah tu dalam hati, tapi ucapan lidah dengan perbuatan kita tu dia ada nilai juga dalam nak menentukan zahir keislaman seorang tu di atas dunia. Sebab bila seorang tu mengaku Islam, sama ada hati dia ataupun hati dia tu memang betul Islam ataupun tidak, macam orang munafik kan, kita kena muamalah dengan dia muamalah orang Islam. Antaranya kalau dia meninggal, kita kena solatkan dia, kita kena letakkan dia dalam perkuburan orang Islam. Okey. Kemudian apa isu kalaulah dia tu jatuh kufur misalnya, tertalak isteri dia. Jadi banyak hukum hakam yang berkait dengan nak menentukan keislaman. Sebab tu perbahasan nak menentukan keislaman ni, keislaman seseorang, perbahasannya dalam kitab fiqh. Perbahasannya dalam kitab fiqh. Sebab apa? Sebab dia melibatkan tentang tata urus orang Muslim dengan orang Muslim yang lain, orang Muslim dengan orang non-Muslim yang lain. Tetapi nak mengetahui hakikat iman, hakikat Islam, itu tempatnya di dalam kitab Aqidah. Ni Ahlussunnah. Kelompok yang kedua nama dia kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah. Murji'ah ni datang pada perkataan irja'. Arja'a yurji'u irja'. Irja' ni maksudnya menangguhkan. Okey, apa tu kelompok Murji'ah ni konsep mereka? Murji'ah ni berpandangan bila seorang tu dalam hati dia dah ada iman, dah ada Islam. Dalam hati dia dah ada iman dalam Islam, maka segala amal baik dia ke buruk ke tak memberi kesan kepada iman. Dalam arti kata lain, seorang tu kalau dia dah beriman, dia tak buat apa-apa sepanjang hidup dia, insya-Allah dia masuk syurga. Ya, tuan-tuan tak solat ke, tuan-tuan solat ke, puasa ke tak puasa ke, asalkan dalam hati ada iman, maka di akhirat terus masuk syurga. Jadi iman di sisi mereka, percaya dalam hati, settle. Amal ibadah tak beri kesan dekat keimanan. Dia nak mirip dengan akidah Kristian. Yang mana konsep Kristian ni, kalau kita percaya dengan Jesus, percaya dengan Bible dan juga Trinity, maka dia ada satu konsep yang namanya konsep salvation. Salvation ni maksudnya konsep orang Kristian memahami bila seorang tu mempercayai Jesus sebagai Tuhan dan sekian-sekian akidah dia tu, maka dosa dia semua diampunkan dan dia akan selamat dunia dan akhirat. Buat apa pun tak buat lepas tu. Sebab tu dia berkata, Tuhan kami ini lagi penyayang daripada Tuhan kalian, wahai umat Islam. Kenapa dia kata macam tu? Kenapa dia sebut? Kerana bagi mereka, Nabi Isa atau Jesus disalib kerana nak menghapuskan dosa umat dia. Jadi, orang kata apa? Secara defaultnya, bila seorang tu masuk Kristian, dosa dia ampun, dia boleh masuk syurga asalkan dia beriman dengan Christ, dengan Nabi Isa dia orang lah. Okay. Mewah dia kata Tuhan kita ni tak pernah berkorban pun apa-apa untuk kita. Bahkan nanti kita akan mengaji dalam masalah apa tentang Allah Ta'ala ni qaim bin nafs, tidak memerlukan makhluk, dan mukhalif lil hawadith, berbeza dengan makhluk. Kita akan mengaji bahawa Allah Ta'ala ni
kita boleh terima tak konsep yang nama dia Tuhan berkorban dekat ciptaan dia. Sedangkan Tuhan ni yang memiliki semua benda. Kalau Tuhan milik kita, Tuhan memiliki kita, kita semua ni milik Tuhan. Semua benda daripada Tuhan. Apa maksud Tuhan ni berkorban sesuatu untuk kita? Sebab tu disebutkan oleh Imam Ar-Razi rahimahullah bila dia berdebat dengan paderi Kristian waktu zaman dia. Imam Ar-Razi menyatakan bahawa kalaulah betul ini akidah hampa iaitu Tuhan disalib ni, maka masalah terbesar dalam hal ni adalah kalian beriman dengan Tuhan yang sangat lemah. Iaitu bila dia salib, dia disakiti, dia dibunuh dan dia tidak boleh lawan. Jadi macam mana kamu beriman dekat satu Tuhan yang tengah dibunuh, tengah diseksa dan dia tak mampu berlawan? Itu soalan siapa? Imam Ar-Razi terhadap paderi Kristian tu. Paderi Kristian tu tak boleh jawab balik. Okay? Perdebatan ni Imam Ar-Razi sebut dalam tafsir dia sendiri. Jadi dalam Murji'ah ni, nak masuk Islam, nak dinilai Islam tu mudah sangat. Dia longgar sangat. Okay? Dia tak payah syarat ketat-ketat. Dan menjadi satu polemik dahulunya di sekitar, kalau sekarang ni dia disebutkan sebagai Transosania. Transosania ni satu kawasan di sekitar Samarkand. Samarkand ni kalau sekarang saya ingat saya di sekitar Uzbekistan, Kazakhstan ni. Yang mana dahulunya kawasan ni dikenali sebagai kawasan Ma Wara'an Nahar. Kawasan di sebalik sungai. Di kawasan-kawasan ni antara tempat ulama-ulama besar, antara dia adalah Imam Al-Bukhari. Antara tempat asal dia Imam Bukhari di sana. Okay. Dah ramai ulama-ulama hadis dan kebanyakan ulama mazhab Hanafi pun duduk di situ. Ulama mazhab Hanafi. Dan di Malaysia ni akidahnya adalah Syairah Maturidiyah kan. Di sana di kawasan Samarkand ni dia orang punya mazhab akidah rasmi mereka adalah Maturidi tu. Di Malaysia ni memang kita pair Syairah Maturidiyah tu. Tapi core atau asas utama yang kita duk mengaji kebanyakannya mazhab Asy'ariyah, mazhab Asy'ari. Maturidiyah ni kita tak mengaji sangat. Okey, kita jarang mengaji di sini. Walaupun ada juga sebahagian tu. Okey. Tapi di Samarkand tu memang silibus akidahnya silibus akidah Maturidi. Sebab mazhab Maturidi ni kita boleh katakan dia pewaris asal mazhab akidah Imam Abu Hanifah. Pewaris asal mazhab akidah Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Mana Imam Abu Hanifah salah seorang daripada 4 ulama salaf yang jadi mujtahid mutlak ada mazhab sendiri, iaitu mazhab Hanafi. Di antara pengasas mazhab Maturidi dengan mazhab dengan Imam Abu Hanifah ni hanya ada 3 orang sahaja jarak. 3 atau 4 orang sahaja. Jadi maksudnya Imam Al-Maturidi guru dia Imam Abu Hanifah. Jarak tu hanya 3 orang. Daripada Imam Abu Hanifah dengan sahabat pula iaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud hanya ada sekitar 5 ke 6 orang sahaja. Jadi satu mazhab akidah yang muktabar, yang ada susul galur sanad yang memang jelas, antaranya ialah mazhab Maturidi. Dan memandangkan mazhab kita sama juga dengan mazhab Maturidi daripada sudut usul akidah, dan hanya khilaf disebutkan oleh ulama hanya sekitar 10 ke 15 khilaf sahaja, maka kita boleh buat satu qiyas yang mudah. Akidah kita sama dengan akidah Maturidi, sama dengan akidah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni salaf di kalangan salaf. Dalam kalangan 4 mazhab tu, iaitu Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, yang paling senior siapa dia? Imam Abu Hanifah. Wafat 150 Hijrah. Okey. Jadi di kawasan Samarkand ni dia ada satu isu di mana penguasa ni dia nak kutip jizyah dengan jumlah yang banyak. Sebenarnya konsepnya bila dalam satu struktur khalifah ni, kalau antara sos income di antara zakat dengan jizyah ni jumlah dia bukan setakat lagi tinggi. Kemudian kegunaan dia tu boleh dimanfaatkan dalam banyak ruang.
Adapun kalau zakat ni dia lebih, orang kata apa, rigid sikit. Kan zakat kan tak boleh diedarkan suka hati, dia ada asnaf dia kan, yang handi perlu diedarkan. Jadi sebagai seorang pemerintah yang agak kapitalis ataupun yang orang kata apa, profit centric ni, yang hanya lebih untungkan keuntungan duit ni, mereka kalau boleh antara nak dapat zakat yang banyak dengan jizyah yang banyak, nak yang mana? Nak jizyah, nak cukai yang banyak. Jadi waktu tu lebih kurang 2/3 hijrah, ataupun tambah sikit sampai ke 4 hijrah, 200 ke 400 hijrah. Okay, sekitar tu. Kawasan Samarkand ni dia ada saya ingat saya tak ingat era khalifah mana kalau di Samarkand ni. Cuma point dia, khalifah ketika itu dia mengenalkan satu polisi, iaitu polisi kita nak buat mehnah. Mehnah ni apa dia? Mehnah ni maksudnya ujian. Ujian dengan arti kata nak memeriksa iman orang, nak memeriksa keislaman orang. Sebab apa? Sebab macam tadi saya sebut kan, nak tentu orang ni kena bayar zakat ke nak kena bayar cukai. Dan sebagai pemerintah macam kita sebut tadi, dia nak cukai lebih, apa dia buat? Dia kena cari piawaian Islam yang paling longgar ke ketat. Yang paling ketat. Supaya nak masuk Islam lagi susah. Jadi dia ambil piawaian yang sebahagiannya tu tak masuk akal. Contoh, macam tadi kalau kita sebut, piawaian nak masuk Islam sekadar apa? Di sisi zahirnya, mengucap lah, betul tak? Mengucap tu kira zahirnya kamu Islam. Tapi pemerintah ni dia ambil qaul yang pelik-pelik. Dia kata antara syarat ini ataupun piawaian kawan ni nak Islam ke tidak, dia boleh baca Quran dengan baik ataupun tidak. Di kawasan Samarkand tu, di kawasan Mawar An-Nahar, dia bukan orang Arab. Dia bukan orang Arab. Dia orang Ajam. Orang yang bukan Arab macam kita. Jadi orang yang bukan Arab macam kita ni, bacaan Al-Quran dia tu fasih tak biasanya? Biasanya tak berapa fasih. Melainkan orang tu dia bertalaqi apa semua kan. Tapi asalnya jadilah. Tak jadi. Qulubihim jadi qulubihim. Qaf jadi kaf, ain jadi hamzah, dha jadi dal. Jadi macam-macam isu. Jadi kalaulah piawaian diletakkan boleh baca Al-Quran dengan tajwid yang sahih, berapa ramai yang kira Islam ni? Tak ramai. Jadi banyak lagi piawaian yang diletakkan, antaranya soalan-soalan hukum hakam yang berat-berat dan juga bacaan Al-Quran. Jadi polisi ni menyebabkan ramai orang-orang dia hukumkan kufur di sisi pemerintah meskipun dia orang ni Islam. Jadi disebabkan itu juga di kawasan tu berkembang satu mazhab, iaitu mazhab Murji'ah tadi. Mazhab Murji'ah ni mazhab nak lawan pemerintah waktu tu. Sebab Murji'ah pegang iman ni mudah sangat. Bila hang dah percaya Allah, percaya Rasul dalam hati, walaupun lidah tak cakap kan, walaupun lidah mengaku kafir di depan penguasa, tapi dia dianggap selamat dunia dan akhirat. Jadi waktu ni kelompok Murji'ah ni dia ambil kesempatan lah waktu pergelutan politik waktu tu. Jadi kelompok Murji'ah waktu tu banyak bersatu dengan ahli-ahli mazhab Hanafi untuk lawan pemerintah waktu tu. Jadi atas sentimen ni jugalah disebut menjadi satu sentimen yang buruk pada zaman dulu, di mana mazhab Hanafi dikaitkan dengan mazhab Murji'ah. Dulu dia ada satu perdebatan ni, kalau kita mengaji satu ilmu ni, nama dia ilmu Tashri'ul Ahkam. Tashri'ul Ahkam, iaitu kita bincang tentang sejarah pensyariatan Islam. Bahasa mudahnya sejarah perkembangan mazhab. Jadi dalam kurun awal ni dia ada pergaduhan di antara dua cara mazhab. Dalam mazhab Islam ni secara umumnya dia ada dua cara, dua style memahami Al-Quran dan Sunnah. Mazhab yang pertama kita panggil dia mazhab Ahlul Ra'i. Mazhab Ahlul Ra'i, iaitu mazhab mereka yang menggunakan qiyas. Qiyas ni salah satu dalil lah dalam Quran dan juga Sunnah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Contoh macam hari ni kan, siapa dia yang kata vape ni ada dalam Quran dan Sunnah hukum dia? Ada. Siapa boleh bawa main Al-Quran vape?
hadis? Tak ada. Jadi dapat mana hukum fiqh tu haram bila mufti-mufti keluar kan? Melalui qiyas. Disamakan fiqh ni dengan benda-benda yang membawa kepada kemudharatan, maka hukumnya hukum benda tu. Jadi kelompok yang pertama, kelompok Ahlul Ra'i ni banyak guna qiyas. Dan kebanyakan kelompok Ahlul Ra'i ni dalam kalangan mazhab Hanafi. Kelompok yang kedua namanya kelompok Ahlul Hadis. Kelompok Ahlul Hadis ni pula kelompok yang utamakan hukum hakam daripada hadis walaupun hadis tu dhaif. Dia walaupun hadis tu dhaif, tapi sebabkan dia diriwayatkan, dia diutamakan daripada qiyas. Dan kebanyakan mazhab ahli hadis ni ialah mazhab Imam Ahmad, mazhab Hanbali. Iaitu ada satu riwayat disebutkan oleh Imam Ahmad bahawa Imam Ahmad pernah berkata apa? Hadis dhaif lebih disukai oleh aku daripada qiyas. Okey. Dan benda ni sentimen ni teruklah dulu bergaduh. Mazhab ahli hadis kata macam ni kat Ahlul Ra'i kata macam ni kat ahli hadis. Jadi tegang. Dan kebanyakan waktu tu pula mazhab Hanafi ni ramai dalam kalangan Mu'tazilah dan juga Murji'ah ni. Jadi cerita jadi panjanglah. Okey. Baik. Kemudian yang ketiga kita ada dalam masalah ni kelompok yang nama dia Khawarij. Kelompok Khawarij. Khawarij ni dia berpandangan bahawa kalau seorang tu buat dosa besar, kita kena hukum dia kufur, kena bunuh dia. Sebab tu kelompok Khawarij ni dia ekstrim. Dia senang nak bunuh orang. Okey. Baik. Walhasil kita ada tiga, banyak lagi lah mazhab dalam masalah iman ni, tapi kita bincang tiga ni saja. Okey, tiga ni saja. Okey. Baik. Nilai sebenar keimanan seseorang terletak pada pengakuan hatinya akan kebenaran agama Islam. Pengakuan bahawa Allah Ta'ala lah satu-satunya Tuhan sekalian alam. Pengakuan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya dan semua risalah yang dibawa oleh baginda daripada Tuhannya adalah benar. Pengakuan dan keyakinan yang tersemat di dalam dada seseorang inilah iman yang hakiki. Bukan apa yang diucapkan di lidahnya, tetapi hatinya tidak tunduk dan akur menerima hakikat keimanan tersebut. Jadi poin utamanya ialah dalam hati. Kalau lidah tak mengaku, maksudnya kalau lidah tu hanya cakap iman tapi dalam hati tak iman, maka dia iman tak? Dia tak. Dia kelompok yang munafik. Dia kelompok yang munafik. Baik. Hakikat keimanan yang mendiami hatinya inilah yang akan dinilai oleh Allah di akhirat nanti. Namun hakikat keimanan ini tidak dapat dilihat oleh manusia kerana ia gaib dan tersembunyi. Oleh sebab itulah syariat mewajibkan agar manusia menyaksi dan mengucapkan keimanan ini dengan lidahnya. Jika dia benar-benar aku akan ketuhanan dan kerasulan Nabi SAW, maka sudah pasti tidak keberatan untuk mengucapkan kalimah syahadah. Ketika itu semua keistimewaan hak-hak yang diperolehi orang Islam akan diperolehi. Semua kewajipan yang diwajibkan dituntut oleh orang Islam juga dituntut daripadanya. Okey. Jadi dia ada satu masalah ni. Okey, satu masalah ni di mana bila dia kata dia Islam, ya. Bila dia kata dia Islam, okey. Tapi hati dia tak mengakui keislaman yang sebenar kan. Maka kelompok ni digelarkan kelompok munafik. Jadi munafik ni macam mana hal ehwal kita dengan dia? Munafik ni hal ehwal kita dengan dia sebiji macam hal ehwal kita dengan orang Islam yang lain. Namun di akhirat kelak mereka ni duduk bawah lagi daripada orang kafir. Akhirat nanti orang kafir dah duduk bawah kan dalam api neraka, mereka ni bawah lagi. Sebab apa? Mereka ni pada hakikatnya kafir. Cuma bila bersembunyi di sebalik payung Islam, maka dia dapat ekstra lagi daripada orang kafir. Mereka ni gelar duduk di asfalus safilin. Mereka ni kelompok yang paling bawah. Okay, bawah daripada orang yang paling bawah lagi. Okay, bawah daripada semua tu. Dan dalam masalah ni jugalah, bila seorang tu, bila kita berkenaan dengan nak mengislamkan orang, kan? Dulu kecil-kecil ni bila berkawan dengan orang-orang non-Muslim, dan kita di kawasan majoriti ni,
Biasanya budak-budak ni suka nak apa, persuade ataupun pelawak kawan-kawan dia yang India ni ataupun yang Cina yang bukan Islam ni untuk ucap 2 kalimah syahadah. Biasa benda tu. Saya di sekolah pun ada juga buat benda tu. Duk rasanya dah mengislamkan kawan lah. Suruh dia mengucap. Tengok-tengok. Esok lusa lepas tu, apa dia punya tanda tu di renew lagi. Jadi ni kita fikir, ni kira murtad balik ke apa kan? Jadi sebenarnya tak. Untuk benda-benda syahadah tu ada nilai dan timbangannya, ialah yang menuturkannya tu bila dia kata asyhadu an la ilaha illallah, memang dia mengakui dalam hati dia tu Tuhan itu Allah. Bila dia akui dalam hati dia Tuhan itu Allah, maka apa yang difaham? Allah Ta'ala tidak memerlukan makhluk dan semua memerlukan dia. Dan aku kena sembah dia. Kemudian bila dia akui Rasulullah itu pensuruh Allah dan dia bercakap benar, dia memahami bahawa ataupun dia meyakini bahawa apa yang Al-Quran cakap dan apa yang hadis cakap itu sahih, tidak boleh diingkari. Jadi kalau seorang tu hanya mengucap terus jadi Islam ke? Tak. Sebab tu ini antara isu juga bila kita tengok influencer-influencer yang baru sehari dua masuk tabligh ni, ketuk pintu rumah orang, tanya lagi dakwah sikit, okey nak mengucap. Memang ada sebahagian tu mengucap bukan sebab nak masuk Islam pun. Mengucap sebab apa? Nak bagi dia belah ya. Nak tidur ni dia ketuk pintu pula kan. Tak apalah aku mengucap tapi hang balik boleh. Dalam hati macam tu lah. Lalu bukannya kerja seorang Muslim tu hanya mengislamkan kemudian lepas cerita dia. Tak. Dia bukan macam tu. Kalaulah macam tu kerjanya, Rasulullah dah ketuk dah pintu semua orang. Orang kafir di Mekah ke di Madinah ni ketuk-ketuk okey masuk Islam. Tak ada. Rasulullah dakwah secara umum, siapa terima, siapa tak terima sudah. Okey. Bahkan memanglah niat tak. InsyaAllah lah moga-moga niat tu baik. Kalau niat publicity ke apa itu atas dia lah. Cuma cerita dia niat baik dia tak boleh menghalalkan cara. Niat baik tak semestinya perbuatan tu pun akan dianggap baik. Sebab boleh jadi niat yang baik, perbuatan tu hanya menimbulkan fitnah sahaja. Okay. Sebab tu juga di pejabat agama, kadang-kadang kita yang tak pernah duduk di kawasan pejabat agama ni pening tentang kenapa pejabat agama ni tak ambil kisah pasal orang-orang asli. Orang-orang asli ni kalau tuan-tuan tahu, hari ni kadang-kadang agama di Islam, esok Kristian. Lusa Buddha, itulah Islam balik. Sebab apa? Sebab sebahagian orang asli ni, style dia orang, agama dia orang ialah yang mana yang bagi bantuan. Yang mana mai bawa makanan, yang mana mai bawa duit, yang mana mai bawa ni, itulah agama dia hari tu. Sebab tu dulu pernah jadi isu di mana seorang pendakwah selebriti ni, dia pergi kat satu kawasan orang asli, dia kata saya dah Islamkan mereka dah harga kat Islam. Lepas tu ada orang komen, mana pejabat agama kawasan tu? Tengok orang pejabat agama bagi jawapan. Kelompok orang asli ni dah diberi bantuan ataupun dah dimasuk dakwah lebih beberapa tahun lah. Tapi bila pendakwah ni baru main, baru mengucap balik. Sebab apa? Sebab pendakwah tu main, dia bawa makanan. Bawa itu, bawa ini. Sebab tu kampung orang asli ni, dia tak boleh kita nak sesuka hati kata kelompok ni Islam ke kafir ke. Ni sekian. Jabat agama tak buat kerja ke. Sebab apa? Sebab realiti lain. Sebab tu kita ni bila duduk di orang yang bukan buat kerja, sebelum kita nak mengkritik tu, kita kena cuba tanya dan cuba faham dulu lah. Okay. Jadi kalaulah memang agamanya style begitu, Allah tuan-tuan boleh nilai sendirilah. Memang Islam ni Islam betul juga. Okay. Jadi Allah Ta'ala berfirman, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah Ta'ala suruh sebut, cakap, Qulu amanna billah. Tahu Islam ke tak dia ni, suruh dia cakap.
Orang munafik pula mereka tidak memiliki hakikat iman dalam hati, tetapi mereka juga dilayan seperti orang Islam, iaitu dengan cara diberikan hak keistimewaan Islam dan dituntut dengan tuntutan syariat di muka bumi. Sebab itulah sebahagian riwayat hadis bila kita tengok Nabi SAW keras dengan orang Islam, misalnya macam dalam kes Nabi SAW nak bakar rumah orang-orang yang tidak solat jemaah. Kan ada lah riwayat yang sahih kan. Kenapa boleh jadi sampai tahap nak bakar rumah orang tak solat jemaah ni? Antara sebabnya yang sebahagian fuqaha bagi jawapan ialah antara ciri orang munafik pada ketika tu dia tak solat jemaah. Sebab duduk di Mekah ke Madinah ni dia taklah besar mana. Dia dah tak besar mana. Kalau tuan-tuan tengok perang Badar pun bila musyrik lawan dengan Islam 1000 lawan 300, jadi kawasan tu lebih kurang berapa ribu sahaja masyarakatnya ada. Tak terlalu ramai. Jadi bila tak terlalu ramai dan dalam kawasan tu pula ada Rasulullah solat 5 kali sehari semalam di situ, tiba-tiba kamu claim kamu Islam, kamu tak pergi solat dengan Rasulullah, pelik tak? Pelik tu antara tanda yang menunjukkan ini bukan Islam yang hakiki. Jadi sebab tu sebahagian fuqaha menyebutkan antara kenapa Nabi nak bakar rumah orang tak solat jemaah pada ketika tu ialah ciri-ciri orang munafik. Tapi sekarang ni ramai lah tak solat jemaah kan. Hari ni alhamdulillah lah saya tengok subuh ni kira ramai ni. Okey. Ramai lagi tak yang tak datang? Orang tak datang lagi ramai nak bakar semua rumah ni. Bentung lah apa nilai. Tak boleh suka hati macam tu. Okey. Baik. Ini kerana mereka melafazkan kalimah syahadah yang menjadi sebab mereka dihukumkan seorang Islam di dunia ini. Tapi di akhirat mereka tak dapat apa-apa ganjaran kebaikan, sebaliknya hanyalah azab siksa api neraka sesuai dengan pembohongan dan tipu muslihat mereka yang tidak mahu mengakui ketuhanan Allah Ta'ala. Dan di akhirat kelak orang kafir ni, tuan-tuan perempuan, dia bukan sekadar diseksa sebab dia kufur. Dia juga diseksa sebab dia tak menunaikan kewajipan dia sebagai hamba. Misal, orang kafir ni dia solat tak 5 kali sehari semalam yang wajib? Tak. Jadi di akhirat kelak dia bukan sekadar diseksa sebab dia kafir. Hukuman dia tak solat pun dia kena. Hukuman dia tak puasa pun kena. Dan yang baru-baru ni yang famous tentang Epstein file ni, di mana billionaire Yahudi ni yang buat benda-benda yang tak elok di pulau tertutup. Semua tu ada hisab dia di akhirat. Setengah orang ingat, orang kafir ni tak kenal lah benda-benda selain ni kan, hanya kenal sebab dia kafir. Tak. Semua dosa yang kalau orang Muslim buat, mereka pun akan kena. Sebab dosa pahala ni ukuran dia bukan dia iman tak Islam. Ukuran dia apa yang Allah kata kawan ni kena ataupun kawan ni tidak kena. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma sadakakum fi saqar. Hikayat tentang orang-orang yang duduk dalam neraka ni. Apa yang membuatkan kalian duduk dalam neraka ni? Qalu lam nakun minal musallin. Kami ni bukan dalam kalangan orang yang solat. Okey, tak solat duduk dalam neraka juga. Di akhir ayat tu wa kunna macam ayat tu mukadzibin bi yaumiddin, tak ingat ayat tu. Tapi maksud ayat setelah tu ialah apa? Kami ni tentang hari akhirat, tentang hari kiamat kami menafikan. Yang ni orang-orang kafir, orang musyrik ni yang menafikan hari akhirat. Jadi bukan sekadar orang kafir ni diseksa sebab dia kufur, dia juga diseksa sebab dia tak solat, tak sembahyang, zina dan lain. Cuma indahnya Islam bila seorang yang kafir masuk Islam, semua dosa-dosa yang dia buat sebelum ni dihapuskan. Okey. Jadi memadai dah setakat itu saja untuk dulu pagi ini. InsyaAllah pada minggu ataupun pada pertemuan yang akan datang, jika direzekikan, kita akan masuk pula tentang dalil kewujudan Allah di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Okay. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.